orang-orang Kelang mana yang tengah mencari rumah single story and lot. Hari ni abang akan review satu rumah and lot dekat Taman Menara Maju, Kelang. Ni kat belakang tu, korang tengok tu, rumah tu dah fully refurbished. Harga RM438,000. Boleh nego. Let's go, kita review. Bahagian parking dia boleh masuk 2 buah kereta dan dah fully tiles tau. Macam ni. Cuma nanti korang kena tambah awning lah sikit. Tambah awning macam tengok macam jiran sebelah tu. Dia tarik awning sampai depan, so boleh parking berbumbung lah. Ni basically depan dia macam ni. Tak directly apa tu, sempang 3 lah. So rumah pintu macam ni ada penghalang depan. Sempang sebelah, and then ini pintu dia. Owner dah buat dah. Unit ni dah fully refurbished. Pintu pun safety door. Tengok dalam dia, lampu pun lampu design modern. Tiles pun berkilat cantik macam ni. And lot ada 2 tingkap. Bilik pertama kat sini. Ni bilik pertama. Aircon punya wiring, kipas pun dah ada. And then ini bilik kedua. Bilik kedua dia nampak ada barang lagi kan, sebab owner baru siap buat. Sama juga wiring aircon, kipas, ada toilet kat bahagian tepi sini. Dia toilet bukan dalam bilik lah, toilet dia luar, tak ada bilik ada toilet. So ini bilik ketiga, pun sama juga. Wiring saja dah provide. Aircon, kipas semua korang boleh kena beli lah. Ni ruang tamu sama aircon pun dah ada. Untuk kipas pun dah ada wiring. Okey, jom kita tengok kat bahagian kitchen. Bahagian kitchen dia, tengok dah buat tabletop warna orange cantik. Kat sini boleh buat ruangan makan. Sini boleh taruh mesin peti ais. Sini tempat mesin basuh. Pintu belakang pun safety door. Dan ini dia punya toilet kedua. Rumah ni freehold, open title, semua bangsa boleh beli. 20x65 and lot, Taman Menara Maju, Kelang. Siapa berminat, korang boleh kontak abang, link dekat bio atau drop sahaja komen. Nak jual rumah idaman, nak jual rumah atau nak beli rumah idaman, sama abang Hairul, pedagang rumah. See you, bye bye, ciao.